Nanti tuan-tuan balik rumah, masuk rumah baca Al-Ikhlas 3 kali. Kenapa Ustaz? Nabi pesan dekat kita, kalau hidup nak berkat, anak-anak nak berkat, hartanya nak berkat, keluarganya nak berkat, mulakan masuk ke dalam rumah dengan membaca suratul Ikhlas. Ustaz, surah Ikhlas ini surah apa? Kulhu. Nah, kalau orang Melayu dia kadang surah Ikhlas ni surah apa Ustaz? Kulhu. Tapi jangan baca kulhu aja, baca sampai habis. Nanti masuk kulhu 3 kali. Kenapa tak berkat-berkat ni Ustaz? Baca kulhu wallahu ahad ila akhir surah, sampai habis surah. Ustaz, saya tak boleh baca 3 kali sebab saya pemalas. Sekali cukup. Masuk rumah baca sekali cukup. Yang bagusnya 3 kali. Kalau setiap kali kita masuk rumah, satu hari berapa keluar masuk rumah kita? Apa lebihnya baca surah Ikhlas? Sekali macam kita telah membaca 1/3 Quran. Kalau 3 kali, kita telah membaca sebuah Mashaful Quran, kita telah khatamul Quran.